Assalamualaikum semua sahabat-sahabat Mova Kak Queen. Okey, Kak Queen nagih anda macam mana kita nak lakukan penghijrahan kepada shopping kita untuk dapat penjimatan berganda dan kekal dapat cashback di Mova. Okey, first kali kalau ada di bawah ruangan anda ni ada shop, anda klik shop. Okey, macam akaun Kak Queen ni akaun affiliate kan. So Kak Queen klik your order. Dekat sini kita akan nampak, kita cari kita punya TikTok Mall, okey. Kita cari TikTok Mall. Macam korang pun kena cari TikTok Mall. Ni semua mall kalau korang nampak kat sini mall. Sebab Kak Queen bukan akaun yang macam anda. Kak Queen akaun affiliator. So ini semua adalah mall kalau korang tengok yang macam ni mall. Kasut ni mall. Okey, bank, power bank ni pun mall. Yang mana ada mall tu yang macam ni bukan. Nampak tak? Ada yang video-video yang ni bukan ni adalah affiliator. So kena hati-hati beli. Pastikan kita beli pada mall. Okey. Tapi kalau korang dah tonton video affiliator, kemudian kau beli dekat mall, tak boleh. Korang tetap tak dapat cashback. Jadi kalau nak beli, terus direct dekat mall dan search barang kat situ. Contoh macam ni korang tengok live kan. Korang ada yang dapat harga. Okey. Jadi sekarang ni, contoh Kak Queen ajar cara macam mana penjimatan berganda. Okey. Contoh Kak Queen tunjuk adalah contoh anda tengok dekat mall ni. Tanpa anda tengok video. Kalau anda nak beli direct dekat sini boleh. Tapi Kak Queen nak ajar penjimatan berganda. Okey. Contoh kasut ni harga dia RM30. Betul? RM30. Okey, anda screenshot gambar ni. Screenshot gambar ni. Okey, kita tengok pula cashback kalau dekat Mova dapat berapa untuk kasut harga 30 ni. Okey, sebab ni direct mall, okey. So kita copy link. So kita buka dekat Mova. Kita tengok berapa kita dapat cashback. Nampak tak? Kita dapat RM1.96. Harga kasut 30. Kat sini RM35. Tadi kata 30 kan? So RM1.96. Okay, so kita klik order on TikTok. Okay, so RM30. RM1.96 cashback. Ingat Kemudian kita pergi dekat Shopee. Kak Queen nak ajar penjimatan berganda. Bila anda pergi dekat Shopee ni, anda cari mall. Bawah ni ada mall. Okay, bila anda tekan mall. Okay, anda tekan button search kat atas ni. Kemudian anda ambil gambar kamera, letakkan foto tadi. Nampak tak? Ni pun RM20.61. Mana yang lebih jimat? Ada RM16. Nampak tak? Ini penjimatan berganda untuk korang. Contoh korang nak beli. Okey, tengok. Ini dalam mall tau. Okey, korang tekan share. Kita nak tengok berapa kita dapat cashback dekat Mova. Copy link. Tadi kita dapat RM1.96 kan melalui TikTok tapi harga RM30. Sekarang ni harga kasut dah murah. Kita buka Mova. Kita tengok berapa harga kita dapat. Okay guys, kita dapat cashback 94 sen pada harga kasut RM16.90. Tadi harga kasut RM30. Korang bayangkan RM30 tolak RM16.90. Korang jimat RM13.10 guys. Cashback korang dapat 94 sen tapi korang masih jimat berganda gila berbanding korang beli dekat TikTok tadi yang harga dia adalah RM30. Dekat TikTok RM30. Dekat Shopee korang dapat berapa? RM16.90. Okey? So, terus hijrahkan cara shopping anda. Terima kasih.